Siapa nak baca? Wan Haris baca boleh, Wan Haris? Barangan pertama. Ya, Okey, Wan Haris baca barangan pertama yang cikgu highlightkan ni. bawang putih ialah sejenis sayuran daripada keluarga bawang yang mempunyai isi berwarna putih yang terbungkus dalam beberapa lapisan kulit nipis yang berwarna perang-perangan. Penggunaan bawang putih sangat popular dalam kalangan masyarakat di negara kita. Kaedah pengambilan bawang putih yang sering menjadi keutamaan dalam kalangan masyarakat adalah menambahkan bawang putih ke dalam pelbagai hidangan termasuk sup, kari, sos dan masakan tumis. Bawang putih juga boleh dimakan mentah dengan cara memotong atau menghancurkan bawang itu. Kemudian, bawang itu ditambah ke dalam salad atau bersama-sama hidangan lain. Keterujaan masyarakat makan bawang putih kerana mereka menyedari bahawa bawang putih mengandungi sumber antioksidan yang kuat seperti selenium dan vitamin C yang berfungsi mengurangkan risiko penuaan pramatang. Hasilnya, keremajaan rupa dan kulit wajah seseorang dapat dikekalkan. Baik, terima kasih Wan Haris. Seterusnya Kak Im baca jap perenggan kedua. Boleh juga. Okay. Hakikat khasiat bawang putih sememangnya tidak boleh dinafikan kerana sejak zaman nenek moyang kita, pengambilan bawang putih sudah menjadi satu kemestian. Hal ini berlaku kerana bawang ini dikatakan mengandungi sebahagian sulfur yang dikenali sebagai allicin yang dipercayai dapat membantu merendahkan tekanan darah. Sebahagian sulfur tersebut boleh mengurangkan tekanan darah dan kolesterol dalam badan, seterusnya mencegah pengumpulan darah yang boleh menyebabkan tekanan darah tiba-tiba naik sehingga terdedah kepada strok. Bawang putih juga dapat meningkatkan sistem imun badan dengan cara bertindak sebagai anti radang dan antioksidan yang kuat serta merangsang pengeluaran sel-sel darah putih yang penting untuk melindungi badan daripada penyakit. Baik, terima kasih Kak Im. Seterusnya Darvina, perenggan ketiga. Pengambilan bawang putih secara konsisten juga dapat mengurangkan keradangan dalam badan yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit kronik seperti artritis, diabetes dan penyakit-penyakit lain. Khasiat bawang putih yang pelbagai ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk mengambil bawang putih dengan cara mencampurkan bawang putih ke dalam minuman. Mereka menambahkan beberapa ulas bawang putih yang dihiris ke dalam air panas dan membiarkan air itu sejuk seketika sebelum diminum. Walaupun bau bawang putih kurang enak, namun para penggemar teh bawang putih tidak mempedulikan masalah tersebut kerana mereka mementingkan khasiatnya yang amat baik untuk kesihatan. Baik, terima kasih Darvina. Seterusnya, jom tengok apakah tema dia. Apakah tema dia? Macam biasa, tengok perkataan tu diulang lebih daripada 3 kali. Nampak ni? Bawang putih. Bawang putih. Kan? Bawang putih. Tema dia tentang bawang putih. Kalau tak tahu juga, tak jumpa tajuk juga, tengok kat sini. Biasanya dekat sumber ni ada tajuk. Kebiasaannya lah bukanlah semua dekat sumber ni ada tajuk. Tak semestinya. Ada bawang putih. Baik, dah tahu tema, tengok fokus soalan. Sekejap, kita zoom je. Supaya nampak. Wah ni. Right. Tengok pertanyaan pertama. Apakah fokus soalan yang pertama? Kaedah pengambilan bawang putih. Dekat mana Davina? Cuba Davina highlight kan. Davina buka mic beritahu ataupun Davina boleh highlight dekat screen. Kaedah pengambilan bawang putih.
yang sering menjadi keutamaan dalam kalangan masyarakat adalah dengan menambahkan bawang putih ke dalam pelbagai hidangan termasuk sup kari sos dan masakan tumis. Ya, betul. Bagus, Davina. Itu ialah fokus soalan yang pertama. Kaedah pengambilan bawang putih. Menambahkan, ini dia, menambahkan bawang putih ke dalam pelbagai hidangan. Kalau ikutkan contoh tak perlu ambil kan, tapi sebab kalau kita takut sangat kan, risau dalam skema tak dia ada contoh kan, salin saja contoh sampai titik. Okay, so ini kita tulis berapa ni? A1. Okay, A1 Okay, fokus 1 tadi. Fokus 1 ialah ni dia. Kaedah pengambilan bawang putih. Okay, jumpa Baik, dekat peringkat pertama ni, ada lagi tak kaedah pengambilan bawang putih? Dekat peringkat pertama. Ada lagi tak? Ada kat mana? Cuba gariskan. Kaedah tu maknanya cara-cara pengambilan bawang putih. Sama je kaedah boleh, cara-cara boleh. Tapi sebabkan dalam bahan dah ada bagi dah fokus kan. Dia bagi kata kunci lah. Ambil je lah, tak payah tukar pun. Dimakan dengan mentah dengan cara motong atau menghancurkan bawang itu. Bagus. Ini ialah fokus yang pertama juga Yang ni cikgu letak sebagai A2. A2 Okey, ada lagi tak? Ada Tengok perenggan yang ketiga. Perenggan yang kedua. Ada lagi tak kaedah pengambilan bawang putih? Cara-cara ataupun cara-cara pengambilan bawang putih. Ada ke tak ada? Hmm. Bagus, tak ada. Jom tengok perenggan ketiga. Ada tak lagi kaedah pengambilan bawang putih? Ada tak? Tadi dia kata bawang putih ditambahkan dalam kuat hidangan. Yang kedua, dia makan mentah. Dia tak pernah lah makan bawang putih mentah sebab berbau busuk dan lagi satu tak sedap. Mencampur bawang putih ke dalam air. Mencampurkan bawang putih ke dalam air. Mana? Yang ni betul-betul. Nampak tak cara kan? Cara dengan kaedah kata kunci yang sama kan? Cara, kaedah, langkah. Ini dia. Mencampurkan bawang putih ke dalam minuman. Bagus Davina semalam. Davina memang nak calon A+ ni. A3.
Baik, dah selesai cari fokus satu, kaedah. Jangan kamu cari fokus dua pula kat sini, jangan. Kamu cari lagi fokus satu dekat mana? Bahan dua. Carilah fokus satu dekat bahan dua pula. Ada tak kaedah pengambilan bawang putih dekat bahan dua? Ada tak? Ada, ya mana? Ingat bila mula-mula tadi kita masuk bawang putih tu dalam makanan dan dalam hidangan. Yang kedua tadi jadikan minum makan mentah. Yang ketiga tu masuk dalam minuman. Yang ni apa pula kaedah yang lain? Kaedah kalau kita nak makan bawang putih, nak ambil bawang putih. Bagus. Bawang putih boleh diambil dalam bentuk suplemen seperti pil, serbuk dan minyak. Ada tau bawang putih. Aku lupa lah kapsul apa tu. Cuba nak makan. Memang kapsul tu memang rasa bawang putih. Ah, dia bagus untuk angin dalam badan. Angin GERD kan. Baik, yang ni ialah B1. Kenapa B1? Sebab dia dekat bahan yang lain. Ada lagi tak kaedah pengambilan bawang putih dekat bahan dua? Ada atau tidak? Ada ke tak ada? Hmm. Dah bina je ada ke mana yang lain? Senyap je. Tak ada je, tak ada dah. Sebab cuba nampak ada fokus lain kan? Kejap ya. Berarti je aku dah kong. Eh. Okay, kamu tengok dulu bahan tiga ya. Bahan tiga ni kalau dapat puisi memang otak kita akan jam kan. Susah juga sebab kita nak kena ubah. Nak kena ubah dia punya ayat ni. Sekarang ni trend apa ni? Negeri kan? Soal cuma SPM negeri. Banyak yang bahan tiga ni letak puisi. Syair, pantun, sajak, perindam, suloka. Banyak macam tu kan. Jadi kamu dah boleh biasakan buat latihan rumusan yang ada bahan puisi ya. Taklah kamu terkejut nanti bila exam. Yang paling penting jangan kamu salin balik isi dalam puisi ya. Wajib ubah wajib ubah Baik, jom tengok. Dekat bahan tiga ni ada tak kaedah pengambilan bawang putih? Ada tak agak? Bawang putih idaman Nusa dalam dapur ada sentiasa di pilihan setiap bangsa tersimpan rahsia anugerah Esa. Ada ke cara pengambilan bawang putih? Kaedah pengambilan bawang putih? Ada kan? Penghalau bisa dalam tumbuh, elok dimakan selepas subuh. Cegah tersema daripada kumpul, penawar temui penyakit sembuh. Tak ada pun pasal kaedah pengambilan bawang putih. Darah dibersih, racun dibuang, kolesterol jahat pun ditendang. Barang sihat, kehidupan tenang dengan suhan mudarat datang. Terhalang. Tak ada kan? Amalan lama bukan rekaan, dibukti sains dan pengalaman. Bawang putih bukan sembarangan, petua warisan. Baik, tak ada pun kan? Kelebihan pula. Kaedah pengambilan bawang putih. Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi balik dekat bahan satu. Baik, jom tengok balik dekat petikan pertama ni. Petikan pertama, peringkat pertama. Agak-agak, apakah fokus yang kedua? Fokus dulu. Wah, betul. Okey, lah faham. Kebaikan pengambilan bawang putih. Kenapa kamu kata kebaikan? Apa sebab kamu tu kebaikan? Ada kata kunci ke kebaikan tu? Ada kebaikan kat situ?
Okey, kejap-kejap. Sampai halat tadi. Alamak. Uh, sumber antioksidan. Betul, betul. Bagus, bagus. Nombor satu ni, Davina. Bawah ke atas. Bawang putih mengandungi sumber... ya, ya, ya. Tak boleh, tak boleh. Kita kena gunakan highlight lain lah, sebab fokus vokal lain lah. Dalam petikan kesan baik pengguna. Kesan baik pengguna mengandungi sumber antioksidan yang kuat. Seperti selenium dan vitamin C yang berfungsi mengurangkan risiko penuaan pramatang. Panjangnya. Tak apalah. Yang paling penting, mungkin jawapan dia ini ataupun ini kan. Sebab dua-dua ni macam isi penting. Jadi kalau nak selamat, salin saja semuanya ya. Bertitik. Start sini boleh juga. Bawang putih mengandungi sampailah penuaan pramatang. Yang ni ialah jadi apa A, B, C. C1. Jom tengok barengan kedua. Ada lagi tak kebaikan pengambilan bawang putih dekat barengan kedua? Sebahagian sulfur sebab boleh mengurangkan tekanan darah. Bagus, bagus, bagus. Sebahagian sulfur tersebut boleh mengurangkan tekanan darah dan kolesterol dalam badan. Ini ialah C2. C2. Nampak tak ada apa ni perkataan seterusnya kan? Nampak seterusnya itu ialah isi yang lain lah kan? Mencegah pengumpalan darah yang boleh menyebabkan tekanan darah tiba-tiba naik sehingga terdedah kepada stroke. Banyak ni. Ya, bawang putih juga menguatkan, dapat meningkatkan sistem imun badan dengan cara bertindak sebagai anti radang insulin yang kuat. Merangsang pengurangan sel-sel darah putih yang penting untuk melindungi banyaknya. Ada C4, C5. Right. Pengambilan, banyaknya. Pengambilan bawang putih secara konsisten juga dapat mengurangkan keradangan badan dalam badan yang menyebabkan penyakit kronik. Seperti apa ya? Sebab contoh. Okey, yang ni C5. Dah cukup tu Cukup tu banyak sangat dah. Jom tengok kebaikan dekat bahan yang kedua. Ada tak kebaikan dekat bahan kedua? Ada tak? Dia nampak dah. Ya, betul Kak A. Pengambilan suplemen bawang putih semakin menggalakkan dalam kerana bawang putih katakan boleh banyak sangat ni Kak Im. Ini je. Bawang putih dikatakan boleh mengurangkan risiko penyakit jantung. Ni ialah D1. Ada lagi tak? Ada kan? Dah, cukup tu banyak sangat dah. Kebaikan dah banyak sangat. Baik, tengok kebaikan dekat bahan 3. Ada tak kebaikan dekat bahan 3?
Kebaikan cegah selsema daripada tumbuh. Bagus. Cegah selsema daripada tumbuh. Jangan kamu salin balik. Cegah selsema daripada tumbuh. Kena modify, kena ubah ayat Clear lah. Bawang putih dapat cegah jadi apa? Mencegah. Mencegah selesema. Dah, cukup. Tak payah dah tumbuh pula dah biarkan. Lagi tu badan sihat, kehidupan tenang. Bukan itu yang ni. Kolesterol jahat pun ditendang. Maknanya maksud dia apa? Bawang putih dapat apa? Bawang putih dapat menurunkan kolesterol dalam dapat menurunkan kolesterol dalam badan. Menurunkan bacaan ataupun senang setelah menghalang kolesterol dalam badan. Dah, cukup. Yang ni ialah jadi E kan? Tadi D E1, E2. Dah, cukup lah tu. Selesai. Jadi, cara nak tulis macam mana? Macam biasa lah kan? Cikgu suka kalau ada fokus, cikgu suka ambil 4-4 seimbang. Rumusan. La ilaha illallah. Rumusan membincangkan. Tulis balik apa fokus satu tadi Fokus satu dan fokus. Dah, siap. Perenggan kedua, tulis fokus satu tadi Antara fokus satu ialah jadi kita ambil A Okey, fokus satu tadi dia ada dekat dua bahan je kan? Bahan satu dan bahan dua sahaja kan? So kita juga ambil A1, A2, A3. A1, A2, A3 ialah A1 titik. Seterusnya A3. Selain itu La ilaha illallah. A2. Dan itu A3. Apa lagi? Di samping itu mana sampai itu? Tengok bahan dua tadi. Bahan dua. Baik, cikgu ambil A1, A2 A1, A2, A3. Lepas tu bahan dua tadi ada B kan? Betul tak? B1 dah. Ngam-ngam. B1. Siap. Oh, senang. Fokus kedua pula. Antara fokus dua. Bukanlah kamu tulis fokus dua. Tulis balik antara kebaikan pengambilan bawang putih. Ialah apa dia? Ni banyak ni. Setiap bahan ada kan? Bahan tu, bahan dua, bahan tiga. Make sure setiap bahan tu kita kena ambil kurang-kurangnya satu. So dekat bahan satu ialah C1, C2. Cikgu ambil C1, C2. Lah. C1.
Seterusnya, si 2 titik. Selain itu. Okey, selain itu ni tengok dekat bahan 2 tu pula. Bahan 2, mana bahan 2? Bahan 2. Ada tak bahan 2 kan? Ada tak? Ada D1 ni kan kebaikan kan? D1. Satu titik. Cukup lah. Okay. Akhir sekali. Akhir sekali. Tengok dekat bahan 3. E1 dah cukup. Cukup 8 isi. Tapi kan kalau kamu rasa pakatan kamu tak lebih lagi 120, ambillah 2 isi. Backup. Okay. E1 dan E2. Tak ada masalah pun kalau kamu buat 9 isi ke 10 isi ke. Asalkan kadang kamu tak lebih 120. Faham? Kalau kamu ambil isi cukup-cukup kan. 8 isi risau ada isi yang salah kan. Dah rugi dah. Rugi dah. 1 isi bersamaan dengan 2 markah. Ingat. Okey, kelas. Setakat ni faham tak? Rumusan ni. Cikgu dah ulang banyak kali rumusan ni. Kita kali ke-10 lah kita buat. Faham eh? Okey. Penuaan permatang. Mana tu? Mana tu? Penuaan permatang. Mana tu? Kau nak Afiq? Oh, mengurangkan risiko penuaan permatang. Oh, maknanya kalau kita makan protein awet muda lah. Mengekalkan awet muda. Tu je maksud mengurangkan risiko penuaan. Baik, selesai. Sekarang ini kesimpulan. Baik, sekarang cikgu nak kamu semua tulis rumusan pula. Tulis kesimpulan dekat chat, boleh? Ataupun kita buatkan pilot lah, senang. Semua nampak. Cikgu akan semak kesimpulan masing-masing. Rasa tak payah kot kita buat rumusan yang lain Kan kita buat sakebat. Risau tak sempat lah. Next week kita fokus bahagian lain Alright. Baik, selesai. Cikgu nak kamu semua buat kesimpulan. Berdasarkan tajuk tadi pasal bawang putih tu. Tengoklah. Ingat tema, ingat cara nak buat macam mana. Kesimpulannya, tema. Lepas tu, kata bantu. Lepas tu, kata kerja pasif. Lepas tu apa? Kata hubung. Lepas kata hubung, apa ni ayat harapan. Cikgu ulang balik. Kesimpulannya, tema, kata bantu, kata kerja pasif, kata hubung, ayat harapan. Cikgu bagi masa 5 minit Semua kena buat tau.
Baik, ada yang dah respon ke? Siapa? Okey, yang dah respon ni tulis dekat chat. Tulis dekat chat pula. Tulis nama. Tulis nama masing-masing. Apa ni? Oh. Masyarakat. Alright. Dah. Syazmi lampu tu putus juga. Okey. Kesimpulannya, yang ni kan kaedah ni bukannya tema. Kaedah ni fokus. Pengambilan bawang putih dapat menyihatkan salah. Kenapa salah? Ingat lepas tema apa? Kata bantu betul dah. Dapat apa? Lepas kata bantu, kena letak kata kerja spesifik. Dapat apa? Dapat tak sesuai. Perlu diamalkan. Betul. Perlu diamalkan. Lepas kata kerja pasif, kena letak kata hubung. Supaya apa? Supaya, lepas supaya, kena letak ayat aktif kan? Supaya tubuh badan kita menjadi sihat. Ingat ini ayat harapan tau. Mana ayat harapan? Ini ialah ayat harapan kita mesti ayat aktif tau, bukan ayat pasif. Kesimpulannya, pengalaman putih perlulah diamalkan agar dapat menjamin kesihatan, agar dapat menjamin kesihatan diri. Betul, walaupun lepas kata hubung agar ni tiada subjek, tetap betul lah. Masih boleh diterima agar dapat menjamin kesihatan diri. Boleh? Agus Jabin dapat 2 markah kesimpulan. Yang lain jangan tiru panjang ke? Davina. Davina, satu ayat saja Davina. Tak perlu banyak-banyak Davina. Davina, ini bukan karangan. Ini rumusan. Davina,
kesimpulannya bawang putih perlu diamalkan. Perlu diamalkan agar agar apa? Agar masyarakat kekal sihat. Dia perlu diamalkan pengambilan. Kita bina satu ayat sahaja. Okay, Kak pengambilan bawang putih juga dapat membantu. Bukan macam ni. Ingat balik cikgu punya tips ni. Kesimpulan. Lepas tu tema betul dah. Juga tak payah. Kata bantu betul dah dapat. Membantu tak boleh. Lepas kata bantu dapat ni kena kata kerja pasif. Dapat apa? Pengambilan bawang putih dapat dia apa? Dia mesti positif kan? Sebab bawang putih ni baik. Dapat diamalkan. Supaya badan kita kekal sihat. Okey. Banyak yang tak lulus lagi ni. Sebulan ni bahaya kelas. Baru seorang je betul lah. Syarfin je yang betul sekarang ni. Yang cikgu tanda biru ni. Kesimpulannya rutin adalah diambil secara sederhana agar kelebihannya dapat dinikmati. Okey, bagus Amal. Boleh diterima. Bagus. Ramai. Tunggu dulu. Amirul Darwi, kesimpulannya pengalaman putih perlu diamalkan agar masyarakat yang sihat dapat dilahirkan. Agar masyarakat sihat dapat dilahirkan. Bagus. Okay, ada yang tengah respon lagi ke? Siapa kat sini dia sekolah dia dekat daerah Gombak? Ada tak? Dalam daerah Gombak ada Rawang ke? Kat mana Kak Im? Rawang ke? Ke Sungai Buloh? Cikgu lupa lah. Cikgu kamu dah pernah beritahu kan? Taman Seri Gombak? Oh, dekat dengan Gombak lama. Dekat dengan Gombak lama ke? SMK Taman Seri Gombak tu dekat dengan Gombak lama ke?
Dekat dengan di mana dia sepadan sepadan KL ke yang Gombak tu? Oh, pandai KL. Kalau yang paling hujung sekali Rawang kan betul tak? Betul tak Kak Im? Maknanya sepadan sepadan Hulu Selangor Rawang kan? Sebab Serendah tu dah kira Hulu Selangor kan? Rawang, Rawang, Sungai Buloh, Rawang, Sungai Buloh mana lagi? Kepong, Batu Cave, Gombak tu semua bawa PBD Gombak. Sebab cikgu baru dapat tukar dari Pening ke Selangor. Cikgu akan pergi ke Selangor tahun depan, bulan 1. 12 Januari cikgu pindah. Cikgu dah berjaya lulus tukar. Cikgu kat Pening dah lama dah 6 tahun dah. So dapat tukar ke Selangor lah sebab cikgu PJJ dengan Sri. Cikgu mengajar kat area Kepong. Dia dah 3 tahun kat sana. Cikgu pun kat Pening dah 5 tahun, dah 6 tahun. Lepas 3 tahun apply baru dapat tukar. Alhamdulillah. Sebab selama ni cikgu every week cikgu akan balik KL. Penat memang penat kan. Kadang-kadang naik bas, kadang-kadang naik train. Penat. Alhamdulillah dapat tukar. Tapi tu lah kali ni dia masuk lambat sikit. Dia pending 2 bulan. Weh, thank you Kak Im, thank you. InsyaAllah kalau jumpa je kat sana, Roger lah. Rumah cikgu kat area Sungai Buloh. Cikgu punya rumah cikgu kat area Sungai Buloh. Area Damansara Damai. Gombak ni dia, PPD dia punya sekolah dia memanjang kan, jauh kan. Ni yang problem cikgu risau lah dapat Rawang ni, jauh daripada Sungai Buloh. Ataupun kalau dapat ada Kak Im bahaya juga. Jauh juga tu. Ada kat KL. Kalau daripada Damansara Damai nak ke taman apa tu? Taman Seri Gombak. Berapa jauh tu Rasanya dalam 18 km ada kot. Mungkin dalam setengah jam pun sampai. Kak Im. Kak Im SMK Taman Seri Gombak. Kenal Cikgu Teh Cikgu Teh Zakaria. Itu sekolah lain Oh, SMK Hikra. Oh, okey. Bukan. Ya kan SMK Seri Gombak. Baik, ada lagi yang respon Farisha. Okey, Farisha, sorry. Kesimpulannya pengenalan putih perlu diamalkan sebagai kesihatan masyarakat terjamin. Okey, bagus. Selesai Jadi ingat balik kesimpulannya, tema, kata bantu, kata kerja pasif, kata hubung, supaya untuk agar kerana, lepas tu ayat ayat harapan. Ayat harapan tu kita mulakan dengan biasanya subjek ataupun boleh mulakan dengan kata kerja. Itu saja. Senang je kan? Kat sana okey nampak pemandangan KL full. Oh, ya ke? Cikgu punya scary juga nak pergi KL ni saya. Yang sana jalan jam teruk. Cikgu sebenarnya lebih suka duduk kat belah utara sebenarnya. Tidak apalah. Baik, sekarang ni kita fokus soalan pemahaman Kita ada lagi setengah jam. Baik, soalan 6. Dah gila tu. Soalan 6 Cikgu tak nak fokuskan soalan 1 dan soalan 2 sebab senang. Kan, senang kan? Soalan 1. Maksud, senang je. Menyajikan apa dia menyajikan? Menyediakan maklumat, informasi. Dah. Soalan 2. Jawapan dalam bahan kan? Senang.
Cikgu nak fokus yang paling penting soalan kebat ni, ramai murid yang hilang markah. Baik, pada masa ini golongan remaja sering ketagih menggunakan media sosial sehingga menjejaskan aktiviti dalam kehidupan mereka. Pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa untuk menangani masalah tersebut? Baik, ramai calon yang tak tahu tak peranan tu apa Ha. Peranan tu maksudnya cara-cara lah kan. Cara ataupun usaha ataupun langkah. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu jawab soalan 3 ni Peranan bapa untuk menangani masalah. Masalah apa ni? Masalah ketagihan menggunakan media sosial. Faham? Maksud dia, apa dia solusi daripada ibu bapa terhadap anak-anak yang suka sangat scroll Facebook, TikTok, kan? Apa lagi? WeChat lagi main. Instagram kan? Balik rumah, memang dia scroll media sosial kan? Jadi, apakah usaha ibu bapa untuk menangani masalah ketagihan menggunakan media sosial? Sebab ketagihan menggunakan media sosial itu akan menjejaskan aktiviti seharian. Kan? Makan, tengok Facebook. Kadang berak pun tengok Facebook. Bawa phone dalam bilik air. Kan? TV, tengok TV. TV tengok movie. Lepas tu pegang tangan, pegang phone. Nampak tu namanya ketagihan yang teruk sangat lah kan? Kan cikgu buat, cikgu tengok sebab adik cikgu macam tu. Okay, baik. Sekarang ni cikgu nak kamu respon dekat Padlet. Boleh Danish. Salah Danish. Yang ni bukan kesimpulan. Ini isi ni. Bukan tengok jawapan kawan-kawan Ni dah masuk fokus ni. Baik, cikgu nak kamu semua jawab soalan nombor 3 ni Peranan ibu bapa untuk menangani masa tersebut ialah apa dia? Cikgu bagi satu contoh jawapan ialah ibu bapa perlu menyimpan peranti elektronik anak-anak supaya mereka tidak melayari media sosial melebihi had masa. Dah contoh. Baik. Jadi cikgu nak kamu semua respon satu isi saja. Satu jawapan saja Seorang satu jawapan. Boleh bolehlah gunakan ChatGPT untuk cari idea. Cikgu bagi masa minit.
Okey dah ke? Cikgu kalau terima markah kena ada, ya betul, 2 jawapan. Satu markah lagi tu markah bahasa. Tapi cikgu cadangkan kamu bagi 3 isi. Walaupun dia nak 2 je. Pada dapat saya, peranan bapa untuk menangani masalah ialah ibu bapa perlu memberikan hak masa dan peraturan terhadap tersebut. Ibu bapa perlulah memberikan hak masa terhadap penggunaan telefon pintar. Peraturan tak payah. Sebab ayat ni dah menunjukkan peraturan. Hak masa terhadap penggunaan kepada anak mereka. Anak tersebut apa ni? Sudah memberikan hak masa, menetapkan hak masa. Menetapkan hak masa terhadap penggunaan pintar. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak mereka. Setelah itu, apa perlu memantau anak mereka supaya tidak terpengaruh dengan media yang memaparkan yang tak sopan. Apa yang tak sopan? Yang memaparkan apa ni? Apa yang tak sopan ni? Orang serta yang membawa maklumat yang negatif. Syazmil. Pada pendapat saya, pandai bapa dalam menangani masalah tagihan manusia adalah dengan ibu bapa tak boleh halal dengan. Ialah tu. Ialah ibu bapa mengehadkan masa. Nasib baik kamu tegur cikgu. Maaf saya sama-sama. Kenapa had ni dia kena mengehadkan, tak boleh menghadkan? Kamu kena ingat, kalau perkataan itu, dia 3 perkataan had. Kan? Mesti kalau imbuhan kan mesti mengehadkan. Faham? Mesti bukan menghad. Apa lagi contoh lain? Chat. Kan mengchat, mengecat. Bom, mengebom. Tus, mengetus. Nampak? Tak boleh mengtus, mengcat, tak boleh. Mesti Saya, okey, Syazmil, untuk kebat tak perlukan huraian tau. Ya. Kesan pun tak payah, ini bukan karangan. Cukup macam ni. Dapat 1 markah. Okey, Syazmil Bapa belum letakkan jadual penggunaan peranti. Peranti apa? Peranti elektronik. Agar anak tidak menghabiskan terlalu banyak masa di media sosial. Dia dalam. Kenapa dalam? Sebab media sosial ni ialah abstrak. Tak nampak. Okey, bagus. Bagi yang masih respon, teruskan. Cikgu nak fokuskan soalan yang terakhir. Adik anda selalu membuat pembelian dalam talian melalui aplikasi jualan yang popular pada masa ini. Namun begitu, semalam adik anda telah menerima barang yang dibeli. Tapi barang tersebut tidak seperti yang diiklankan oleh penjual. Maknanya adik kena scam. Adik berasa sangat sedih dan tertekan. Press. Sebagai abah yang penyayang, jelaskan tindakan-tindakan anda untuk membantu adik. Faham tak? Okey, bayangkan Syavin kan. Okey, adik Syavin beli barang online. Lepas tu bila dapat barang online tu dah dapat kan? Dah receive. Barang tu tak sama macam dalam gambar. Kena scam. Kena scam kan? Lepas tu adik Syavin sedih, depressed. Jadi sebagai abah yang baik, Syavin, apakah tindakan-tindakan kamu untuk bantu adik kamu yang menjadi mangsa penipuan pembelian dalam talian? Faham? Okay. Boleh respon sekarang? Okey, tak apa. Tak apa. Syazmin.
Cikgu bagi masa selama 5 minit 20 pula. 9:20 cikgu respon. Okay dah ada respon dulu. Ramai ni. Wush, banyak nyamak. Pada pendapat saya, panduan apa untuk menangani masalah ketegangan dalam melayari media sosial ialah apa perlu menetapkan had masa tertentu untuk anak-anak menggunakan telefon internet. Itu apa dalam menunjukkan teladan yang tak terlalu bergantung. Cuba hendaklah menunjukkan teladan yang tidak terlalu bergantung. Hendaklah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Seperti tidak selalu bergantung, tidak selalu menggunakan telefon pintar. Ketika bersama keluarga, bagus. Dalam itu, bapa boleh mengajak anak mengajukan
Baca, baca apa? Membaca atau menjadi program persekatan. Kali. Alright, bagus. Okay, Darwina. Sebagai abang yang penyayang, saya akan menenangkan adik dan menunjuknya agar tidak terlalu kecewa dengan dia tersebut. Terus, kemudian saya akan membantu adik membuat laporan kepada penjual dan pihak aplikasi. Pihak aplikasi? Bukan pihak aplikasi. Pada penjual produk tersebut. Supaya tindakan apa? Tindakan tata tertib, bukan tertib. Tindakan apa lagi? Tindakan segera dapat diambil dengan segera. Oh, tindakan yang tegas dapat diambil dengan segera. Sebenarnya saya akan menguruskan proses pemulangan barang. Ni namanya refund kan? Pemulangan barang tu refund dan memastikan adik mendapat pulangan wang yang ini saya akan menasihati adik tentang kesempatan pembelian dalam talian seperti menyemak ulasan dan pembelian pengguna supaya saya begini jawab ulang. Ui, bagus Menyemak ulasan tu maknanya kita semak review kan. Biasa kalau kita beli barang kat Shopee, kita tengok review macam mana. Barang tu betul tak atau barang tu ada rosak ke kan. Ada punya hantaran tu cepat ke lambat ke kan. Itu namanya ulasan atau penilaian pengguna. Bagus. Bagus dah Bina. Syazmil, sebagai seorang abang yang baik, saya akan menghubungi atau mengadu tentang masalah yang dihadapi oleh saya kepada bapa atau guru. Ha? Guru? Kalau masalah kat rumah, kita akan report kat guru lah. Kalau masalah tu berlaku kat sekolah, baru kita bagi tahu guru. Berapa syukur. Saya akan minta bapa saya membuat aduan kepada guru untuk selanjut. Untuk apa? Untuk selanjut. Supaya selanjut dapat dijalankan agar penipu dapat tangkap. Okey, Syazmi, bagus. Sebagai abang yang penyayang, tindakan yang saya untuk saya dah saya akan pujuk. Bukan pujuk, memujuk. Memujuk ada saya dengan cara yang sopan. Dengan cara yang sopan dan positif. Dengan cara yang berhemah. Tentunya saya akan melaporkan kes tersebut kepada pihak berkuasa. Supaya tindakan undang-undang pula dapat diambil. Bersamaan, maknanya kita bersamaan lah kan. Itu saya akan menasihati adik saya supaya membaca maklumat. Kak Im kena hati Kak Im banyak kalibuhan ni supaya membaca maklumat barang tersebut dengan teliti. Kan? Okey. Cubaan yang bagus Kak Im kena hati dengan ibuhan Okey, Amma. Sebagai abang penyayang dan rakan-rakan saya, untuk bantu saya masalah, saya akan menenangkan adik terlebih dahulu dan minta dia tenang. Lepas itu saya akan bantu adik saya menyemak 10 pencarian pesanan serta gambar produk yang dilantar oleh penjual. Bagus. Dengan itu saya akan membantu adik saya membuat aduan pada pihak aplikasi jualan dan talian tersebut. Dan sekali saya juga akan menasihati adik supaya berhati-hati ketika membuat pembelian pada masa hadapan. Bagus. Bagus, Amma. Baik, selesai Selesai. Jadi, itulah dia gambaran untuk soalan
kebat. Okey, kebanyakannya tindakan-tindakan ni dia lebih kepada proses. Tak, proses tau. Maknanya mula buat apa? Kan mula kita tenangkan adik. Kan lepas tu kita membuat laporan kepada pihak berkuasa. Kan lepas tu mana dia ada proses. Ada setengah soalan nombor 4 tu dia bukan proses, ada setengah dia bagi cadangan saja. Kan? Kena tengok soalan tu macam mana. Okey. Baik, jadi setakat ni ada tak apa-apa soalan sebelum cikgu mengakhiri kelas pada malam ini? Next week kita akan fokus kertas 2 juga. Kita akan tengok bahagian pemahaman sastra dan juga soalan berkaitan sintaksis insyaAllah. Dan minggu terakhir 18 November kita akan fokus ujian menengah. Okey, tak ada apa Jadi bagi yang akan menghadapi ujian betul esok, cikgu doakan semoga kamu dapat menjawab dengan baik, jangan gugup, bertenang. Okey, kamu dah ingat pentaksir tu pun cikgu juga. Cikgu juga, dia bukan PPD ke JPN, cikgu biasa menjaga, cikgu biasa menjaga sekolah kamu. Okey, jawab dengan tenang, baca doa-doa sikit. Datang awal, jangan terlewat kamu bukan kelang kabut. Datang awal. Lebih-lebih lagi sekarang ni musim hujan kan. Musim hujan datang awal. Media sosial bahasa Melayu media sosial, English social media. Lagi satu, bila kamu baca teks esok janganlah sebut bahasa Inggeris, COVID-19 lah, COVID-19. Lepas tu kalau baca nombor 3.9, tak 3.9. Kena hati-hati bila baca teks naskah calon tu. Smart casual, baju boleh, baju polo boleh. Cuma baju polo tu jangan collar macam ni lah. Pakai baju polo, apa lah, pakai asalkan baju polo lah. Okey, orang kita semoga maju jaya. Okey. Esok main awal pergi Hamil Khan main awal sikit. Sidang 3 kan orang kita? Sidang 3 kan? Sidang 3 betul ke sidang 2? Kalau sidang 3 pukul 2.20. Kalau sidang 3 datang awal sikit lah. Lepas Zuhur. Zuhur sekarang awal. Zuhur sekarang dah 1:03 kan? Datang awal sikit. Alright, kalau tak ada apa-apa, sekian saja untuk malam ini. InsyaAllah, panjang umur, rezeki. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, Cikgu. Sama.